betapa bodohnya aku mengambil hutang. Ini kisah Ali yang merupakan budak yang baik. Soleh budak dia. Satu, dia pada awalnya adalah budak yang sangat baik, yang apabila kita suruh dia buat. Dia, masyarakat mengatakan, kau tak nak ke beli rumah? Dia beli rumah. Tapi pada ketika itu dia tiada duit. Tapi dia beli juga rumah. Dia beli rumah hutang. Satu. Lepas tu masyarakat dah beli rumah dah. Bila kau nak beli kata? Beli kata. Hutang juga. Tak pada ketika itu tak mampu dia beli rumah kereta. Dia hutang kereta. Dua dah. Tak nak kau. Bila dah habis belajar dah. Belum lagi bang. Tak belajar lagi. Belum belajar lagi. Alah kau beli rumah lu, beli kereta lu, lepas tu kau tak belajar lagi. Pergi belajar. Dia pergi belajar. Lalu dia belajar, hutang juga. Dah 3 dah. Baru belajar. Kau ni bila nak kahwin? Tak ada duit bang. Ni hutang je. Jangan lupa tu buat majlis besar-besar. Alhamdulillah. Hutang kahwin. Dah 4 dah. Kau tak mampu beli barang ni. Kau ambil kat kredit. Hutang. Kau ambil kat kredit. 5. Ali kabur tadi tak? Ali yang pada awal tiada hutang, namun lepas dia dengar masyarakat cakap beli rumah, dia kata kahwin, buat majlis besar-besar sikit, barulah orang pandang, kepala otak betul. Belajar ni hutang lah, nanti kau bayar balik, kepala otak betul. Kat kredit tu, lah bayar sikit-sikit kan, ni bayar let ni lah, balapan betul. Kan kau bayar tu lah. Dah 5 dah dihutang. Awalnya dia adalah seperti orang yang bebas. Awalnya dia adalah orang yang merdeka. Tapi bila dia ambil 5 ni, terus je terduduk dia, terkesima dia. Mulut muncung je. Bukan mulut muncung. Hampa M. Bukan M lagi dah. N tak ada yang apa baris tu. Tak ada tongkat. N je. Pal kali. Kau lah yang bagi aku suggestion. Lemah lah. Tolak. Kahwin hutang lah. Kakak kredit semua. Kau buat lah. Kau kuat pun je. Marah kat aku. Aku pula salah. Aku setuju. Aku suggestion je. Aku mencadangkan je. Kau yang ikut. Kau yang salah. Ali pun macam, kau cadangkan. Kau cakap kau cadangkan kat aku. Lepas tu aku buat. Lepas tu kau salahkan aku buat. Kau salahkan aku ikut cakap kau. Ali cakap dalam hati, aku ikut cakap kau suruh beli rumah. Aku ikut cakap kau beli kereta. Aku ikut cakap kau beli kat kredit. Aku ikut. Kau suruh aku beli, kau suruh aku hutang pelajaran. Aku ikut juga. Kau suruh aku kahwin hutang. Aku ikut juga. Kau suruh aku ambil kat kredit. Aku ikut juga. Lepas tu in the end, kau salahkan aku. Sebabkan aku ikut cakap kau. Semua macam aku tak payah dengan cakap kau. Ali cakap dalam dia punya jantung dia. Perasaan daripada ketika tu, dia marah betul. Aku ikut semua percakapan kau. Tapi kau cakap, siapa suka ikut cakap aku? Kepala otak betul. Ali marah. Tapi dia diam je. Senyap je. Sebab itu yang dia kehendak. Sebab itu yang dia ingat. Aku dah buat macam-macam dah. Aku ikut semua percakapan kau. Tapi ini kau punya balasan kau. Ini kau punya balasan.
Berani dia. Lepas tu apa yang Ali buat? Ali still kawan dengan dia. Still kawan macam biasa. Namun dia cakap tak boleh jadi ni. Aku mesti buat something. Takkan jadi hidup aku baik. Kan? Lepas tu apa yang Ali buat? Ali, walaupun dia jinak, namun dia adalah budak yang bersungguh-sungguh dalam melakukan apa sahaja untuk dia bayar balik hutang itu. 5 hutang. 5. Apa yang Ali buat? Dia tu tak kawan lagi dah dengan Abu. Memang tak kawan lagi dah. Bayangkanlah. Orang yang kawan macam tu, yang hasut dia beli macam-macam. Lepas tu dia bila dia nak Ali yang minta tolong Abu cakap, siapa suruh kau ambil? Kau yang salah. Kau suruh dia ambil, lepas tu kau tak nak tolong dia bayar. Manusia jenis apa kau ni? Kau yang cadangkan dia ambil semua benda yang kau cakap. Lepas tu in the end kau tak nak tolong dia bayar. Babat tak ada tanggungjawab baik kau ni. Mana kau punya responsibility? Kau dah cadangkan dia untuk ambil benda tu. Kau patutnya bertanggungjawab. Faham tak ni? Sepatutnya kau ada responsibility. Kau tolong dia sikit, walaupun sikit kau tolong dia. Ini tidak, kau dah tak tolong dia. Lepas tu kau biarkan dia bayar seseorang. Kesian dia Ali baik. Abu, ubahlah Abu. Sekarang ni aku nak kau, siapa-siapa yang cadangkan hutang, siapa-siapa yang cadangkan orang lain ambil hutang, kau tolong dia bayar. Kau hajar betul. Lepas tu kau biar dia lepas macam tu. Mana boleh? Mana boleh kau biarkan dia hutang, lepas tu kau abaikan dia? Tak boleh. Kau kena tolong dia. Tak pun kau cakap lah, ya Allah, mudahkanlah urusan dia. Kan, kau tapi yang aku tak puas hati adalah orang yang cadangkan. Memang aku tak puas hati. Memang aku geram tengok nanti. Dan nak pula orang yang dengar tu jinak, habislah. Ikut dia lah, apa ni cakap. Beli rumah beli je. Beli je. Beli je lah. Ikut je. Dia pula orang jinak. Ali tu jinak orang dia. Bila Ali minta tolong Abu tak nak tolong. Wah, ajar betul Abu. Betul tak? Memang tak puas. Memang dia tak puas hati dengan orang yang macam tu. Tipikal manusia macam tu. Dia suruh orang buat, tapi bila kita minta tolong dia lari. Dia ada betul. Jadi dia nak punya pendapat. Kalau kau dah suruh orang ataupun buat pendapat ataupun berikan cadangan kat orang lain, cuma responsibility sikit. Janganlah suruh dia ambil, betul lepas tangan. Mana boleh macam tu? Mana boleh macam tu? Memanglah kau ada keresahan tu kau juga. Tapi kau kenalah tanggungjawab. Mana boleh kau lepaskan macam tu je? At least bayar. Tolonglah dia sikit. Tolong ambil ni duit aku ni je aku boleh bayar. Kan kau dah cakap macam tu kat dia, kau lepas tangan macam tu je. Kau tak boleh tahan ni kalau macam ni. Tak boleh biar macam ni. Kan? Mana boleh biar? Ini kau kena tolong dia. Faham? Tolong dia bayar hutang sikit-sikit. Tolong dia sikit, betul tak? Kau dah bagi dia cadangan. Kau dah bagi dia cadangan. Kau belilah rumah, belilah kereta, ambillah kat kredit. Ambillah hutang bed ni kahwin. Ambillah hutang pelajaran. Kau dah bagi dia cadangan, lepas tu kau lepas bila dia datang minta tolong kau biarkan dia. Kau cakap, siapa suruh kau ambil? Tak boleh jadi ni. Tak boleh jadi ni baik. Memang dia tak puas hati dengan orang macam tu. Tipikal manusia macam tu. Sekarang ni aku nak kau tolong dia. Faham tak ni?